Encik, tolong bertahan ya. Doktor, kita tak sempat. Dia dah pergi. Saya tak berjaya selamatkan dia. Doktor, macam mana dengan ayah saya? Maafkan saya. Saya dah cuba sehabis baik. Tak mungkin. Doktor tak selamatkan ayah saya. Saya tak akan maafkan doktor. Saya memang patut dimarahi. Apa maksud doktor yang ibu saya tak dapat diselamatkan? Maafkan saya, tapi penyakit ibu awak tiada ubatnya. Awak ni tak layak jadi doktor. Maafkan saya. Dia betul, saya tak layak jadi doktor. Mungkin saya patut berhenti kerja. Doktor, ada budak terlibat dalam kemalangan dan dia perlukan rawatan sekarang. Baiklah, saya datang. Jantung dia makin lemah. Kita mungkin akan kehilangannya. Saya akan cuba selamatkan dia. Wah, nampaknya jantung dia dah kembali normal. Nasib baik saya berjaya selamatkan dia. Terima kasih doktor sebab selamatkan Yen. Sama-sama Yen. Tapi hari ini hari terakhir saya jadi doktor. Saya nak berhenti kerja. Kenapa doktor nak berhenti kerja? Sebab saya tak dapat selamatkan semua orang. Saya tak layak jadi doktor. Tapi doktor dah cuba yang terbaik dan yang tentukan hidup atau mati itu adalah Tuhan. Doktor juga dah selamatkan hidup Yen. Maksud Yen, saya masih layak jadi doktor? Betul, awak memang layak jadi doktor. Macam mana? Awak semua setuju tak yang dia layak jadi doktor?